nation, bendera kita kan. Saya melihat daripada sudut yang lain. Apa tu? Bila setiap kali saya tengok bendera, inilah kelambu aku, inilah selimut aku. Yelah bos, betul lah bos. Oh Sebab yelah. bila kat flyover tu, baru ada jadah dalam beg ni. Bendera yang bapak tinggalkan tu. Yes. Oh, patutlah dia nak suruh aku fikir ni selimut. Ni kelambu, gitulah gamaknya. Membaluti tubuh. Husnuzon. Betul-betul seruzon tu. Husnuzon sangat. Jadi memang selimut tu banyak membantu saya lah. Okey, lama-lama duit makin surut. Yelah. Aku nak buat apa ni? Kerja tanya sana, part time waiter ke apa semua. Hotel banyak. Susah dia kena tunggu queue. Jadi satu hari tu nak dikatakan check account, balance kan. Tit tit tit. RM2. Alamak, baki anda RM2. Kan saya fikir macam mana nak buat RM2 ni? Pagi ni. Perut lapar ni. Okey, mula-mula pergi Hilton dulu. Bersih-bersihkan diri apa semua. Baru pergi balik lah depan tu. Saya duduk depan flyover tu. Wah, mandi kat Hilton Come on lah. Mandi kat hotel. 5 star man. Kita bukan T20, kita A10. Itu saya nak tanya flyover mana bos? Masih ada Depan- lagi tak?